siap lah. Okey, kejap lagi kita nak bergerak dah. Tunggu kereta sampai je. Okey. Pagi-pagi depan rumah. Sekarang dekat pukul 8, dekat pukul 8 pagi. Ni dekat depan rumah. Itu dia kaki tangan wetland rekreasi air. So hari ni dah tempat Abang Jebat nak mancing hari ni. So kalau ada ikan kita akan masuk dalam video. So macam mana bayaran dia? Bayaran untuk apa? Abang nak mancing? Memancing. Memancing kita ada 3 jenis lah. Mancing pesisir pantai, itu jenis rod. Okay. Lagi satu kayak fishing, memancing atas kayak saja. Okay. Dan yang ketiga memancing atas pilau. Saya nak mancing kat tebing je. Mancing kat tebing. Okey, abang bawa joran ada mesin ke batang saja? Mesin. Mesin. Kalau ada mesin, satu rod RM25. Okey, saya ada 4 rod. 4 rod 100. 100. Boleh. Okey, RM100 untuk 4 batang rod bermaksud RM25 untuk hari Ahad. Hari biasa RM20 kan? Hari ni saja RM25 tapi ramainya orang. Ramai orang. Tapi tak apalah, ini hari ni santai nak bawa anak-anak saja. Alright. Dengan kawan aku. Kita bayar dulu. Okey, dah bayar dah RM100 untuk 4 joran ni. Ini dia. Okey, terima kasih. Jom kita pergi memancing. Memancing di pusat wetland, pusat rekreasi air di Putrajaya. Jom geng, kita dah sampai. Port dah penuh. Mana kita nak mancing ni ya? Okeylah, kita mancing dekat tengah-tengah ni lah, kat sini. Oh, dah sampai. Ramai pemancing lah kat sini. Inilah dia pusat rekreasi air wetland Putrajaya. Jom kita set up dulu. Apa ni? Pasang. Betul ke pasang ikat pancing macam tu? Saya belajar dengan Pak Ali. Ya, okey, nampak macam okey. Tapi mata kail tu nampak besar sangat lah. Kalau mancing kat sini, mata kail tak payah besar-besar. Angka ada yang kecil. Nak yang kecil. Tu besar sangat tu. Besar sangat. Kalau besar sangat, kalau makan lepas. Tak masuk mulut dia. Ikan dia mulut dia kecil-kecil je. Ramai orang ni. Semua disilang lah. Sini. Jadi gulung lah. 1 2 3 4 5. Okey. Pegang sebelah ni pula. Tengok ada bulatan tu kan? Masuk dalam bulatan ni. Okey, tarik ke bawah. Alright, tarik. Siap. Dia lock belakang. Tadi 2 kali. Tadi masuk bulatan. Tadi itu untuk kili. Ini untuk mata kail. Lepas tu ini nak main dedak je tau. Simple je, kita main dedak pakai 2 mata je. Ambil dedak ni macam ni kan. Ambil dedak ni. Jangan, tapi tak adalah besar-besar. Ambil dalam secubit. Masukkan macam ni. Tanam dia. Kepalkan dia. Kepal. Ini senang lah sebab nanti ikan makan terus kat mata dia. Ambil lagi secubit. Lepas tu kepalkan dia macam ni. Mata kail kan, tenggelamkan dia. Dah siap. Okey, dah boleh baling lah. Alright. Selamat dapat ikan. Okey.
kat sini je. Kat sini, kat sini. Ni sebelah sini. Tam jangan urus. Okey. Orang punya. Okey. Ke depan sikit. Depan sikit. Okey. Okey, buka depan dia tu. Depan dia. Okey. Balik tegak-tegak tau. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, boleh lah tu. Cantik. Macam jauh. Okey, kita dah balin. Ada 6 pancing kat depan ni. Kita tunggu dulu kalau ada yang nak makan kan. Hari ni pakai umpan dedak dengan pelet, dan hari yang pakai dedak sahaja. So ini antara umpan popular lah kalau dekat wetland pusat rekreasi air Putrajaya. So kita tengok ada tak ikan yang akan makan. Tunggu geng. Macam ada ikan makan ni, tapi dia biar dulu lah. Kejap lagi kalau kena baru dia tarik betul-betul. Macam kena. Dah kena. Jom kita tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan yang pertama. Ada ikan geng. Yes. Ikan yang pertama pagi ni. Lesen yang pertama di wetland. Sejak selepas sekian lama tak datang sini. Ni dia ikan dia. Kecil aja. Alalalala. Aduh, ikannya pun. Sebab tak makan ni. Ada Tak makan. ada apa ni? Ada rendang, ada telur dadah. Sementara ikan nak makan, kita makan dulu. Kita yang panas lah. Apa yang ni? Muka sangat kat ni. Diam. Cuba try Adi tarik. Ada dah ikan tu. Buang dia punya dia dulu. Tu besar tu. Buang dia punya ni dulu. Buang dia punya ni dulu. Ayah bunyi tapi juga. Tak apalah, bagi dia ni, bagi dia seronok. Okay, steady. Kena lagi. Ui, macam besar tu. Menyangkut ke apa? Tak, dia tarik. Dia tarik? Besar ni. Lain macam ni. Dia macam besar je. Osh. Steady. Besar tu. Ini kita nak tengalan ni. Ada ikan. Masuk macam dia. Seolah besar sangat. Alah, gaya dia macam besar. Tapi 2 jari je. Tu kecil ni. Tapi baru baling ni dah. Nak try? Cepat. Gulung. Tak tahu lah ada ke tak. Gulung je. Mak, makan ni. Makan Gulung. Pegang je, tak apa, pegang je. Besar tu. Saya cabut mulut ikan macam tu. Power. Tengok. Tengok. Mana ikannya? Tu dia. Tengok ayah. Jangan lepaskan. Jangan lepas lucut. Tu, pergi ambil. Tadi nak. Dapatlah ikan lampam seekor.
Dah berkemas dah, siap lah. Okey. Okey lah. Ada apa tinggal sini? Ada apa-apa tinggal, sampah jangan ditinggalkan. Okey, sampah. Okey, bye-bye wetland. Lain kali datang lagi. Hari ni tak ada ikan yang besar-besar. Ikan kecil-kecil je. Hari ni ramai orang. Lain kali. Okey.